Assalamualaikum dan salam sejahtera yang dihormati panel-panel jemputan serta para hadirin sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama dalam forum perdana pada hari ini yang bertajuk tekanan emosi dan stres dalam kalangan murid. Saya selaku moderator Izul Hasha akan mengendalikan forum pada hari ini. Untuk makluman semua, forum kita hari ini menampilkan 6 ahli panel yang berwibawa. Panel pertama, guru kelas iaitu Saudari Syakira. Panel kedua pula pakar psikologi pendidikan Akila. Panel ketiga, guru bimbingan dan kaunseling Saudari Atira. Panel keempat pula, wakil ibu bapa murid Saudari Fatihah. Panel kelima, wakil pentadbir sekolah Saudari Alia. Terima kasih diucapkan atas persetujuan semua panel untuk bersama-sama kita pada hari ini. Baik, saya mulakan dengan soalan pertama kepada panel pertama. Pada pandangan cikgu, sebagai guru kelas, apakah tanda-tanda awal stres dalam kalangan murid di bilik darjah? Dan bagaimana cikgu mengenal pasti murid yang mengalami tekanan emosi? Okey, baiklah, terima kasih pada Puan Moderator. Dalam konteks bilik darjah, tekanan emosi ini boleh difahami sebagai keadaan di mana seseorang murid itu mengalami rasa tertekan secara emosi dan tidak stabil dan mereka berasa takut dari segi emosi mereka. Keadaan ini biasanya berlaku apabila murid tersebut berdepan dengan tuntutan-tuntutan yang mereka merasakan terlalu berat untuk mereka tanggung. Stres pun berlaku apabila mereka ni menilai sesuatu situasi tersebut melebihi tahap kemampuan. Contohnya, tentu ada tugasan yang melampau, itu terlampau banyak, dan musim peperiksaan yang sedang beratur, dan sedang menanti mereka yang sedang hampir, dan juga harapan daripada ibu bapa yang tinggi, dan persaingan akademik juga, daripada rakan sebaya. Dalam konteks bilik darjah ni, kita boleh tengok stres ni mungkin tidak ditunjukkan secara langsung. Kadang-kadang murid ni berkata, oh saya stres, dan mungkin menunjukkan tanda seperti mereka hilang fokus, menangis, berdiam diri dan juga tidak mahu untuk mencuba di dalam kelas. Sebagai contoh, murid ni mungkin berfikir, oh saya tak mampu nak buat, oh saya akan gagal lah, kalau saya tak ni cikgu akan denda saya, oh mak saya akan compare saya dengan orang lain. Jadi dia akan berasa tidak stabil secara emosi. Dan pemikiran macam ni menyebabkan murid itu sendiri akan berasa takut untuk mencuba dan akhirnya mereka menarik diri dalam proses pembelajaran. Tanda-tanda awal yang kita boleh perhatikan dalam perubahan tingkah laku murid, contohnya murid yang sebelum ni aktif dalam proses pembelajaran, tiba-tiba mereka menjadi pasif, pendiam, kurang memberi respon dalam bilik darjah, dan mereka tak nak melibatkan diri dalam aktiviti berkumpulan. Selain itu juga, guru ni boleh melihat perubahan ni dari segi prestasi akademik. Maksudnya mungkin murid ni mula tidak menyiapkan kerja rumah, mereka menghantar kerja lambat, tugasan yang diberi cincai ataupun ada yang tak siap, berlakunya banyak kesilapan dekat situ, dan akhirnya dan mereka melihat kelihatan sukar untuk memahami arahan kerja, walaupun arahan tersebut adalah arahan yang simple, dan ini sebenarnya adalah tanda-tanda awal lah untuk kita sedar di mana murid tersebut dalam keadaan tekanan emosi yang tidak stabil. Dari aspek emosi pula, murid mungkin mengalami tekanan, mungkin mudah marah, tiba-tiba dia menangis, terlalu sensitif dan kelihatan gelisah, atau menunjukkan rasa-rasa takut apabila dipanggil oleh guru. Ada juga murid yang menunjukkan tanda fizikal seperti gejala-gejala sakit, sakit belakang, sakit kepala, sakit perut, letih dan sebagainya. Menarik penerangan tersebut. Seterusnya, kepada panel ketiga. Sebagai guru bimbingan dan kaunseling, apakah intervensi yang boleh dilaksanakan untuk membantu murid yang mengalami stres, termasuk dari aspek sokongan emosi dan kemahiran daya tindak? Tindakan pertama ialah pendekatan secara empati, yang mana guru boleh bercakap secara peribadi, bukan secara terbuka di dalam kelas.
Contoh ayat, guru boleh bertanya, sejak kebelakangan ni cikgu nampak kamu penat je, ada yang cikgu boleh bantu? Jadi ayat seperti ini memberi ruang kepada murid untuk bercerita tanpa dihukum. Sekolah boleh menggunakan intervensi secara berperingkat, yang mana tahap pertama kita boleh gunakan sokongan universal untuk semua murid seperti aktiviti refleksi emosi, teknik pernafasan dan pengurusan masa. Tahap kedua pula, kita boleh menggunakan sokongan sasaran untuk murid yang menunjukkan tanda stres. Contohnya kita buat sesi kaunseling secara individu atau kelompok kecil. Tahap yang ketiga pula ialah rujukan intensif, yang mana murid itu menunjukkan tanda-tanda serius seperti ketidakhadiran berpanjangan, kecederaan diri atau kemurungan. Sekolah perlu menyediakan ruang selamat untuk murid meluahkan perasaan dan mendapat bantuan awal. Terima kasih kepada panel ketiga. Saya beralih pula kepada panel keempat. Dari perspektif ibu bapa atau murid sendiri, apakah faktor utama tekanan utama, terutamanya berkaitan akademik dan harapan keluarga, serta bagaimana sokongan di rumah boleh membantu? Okey, kadang-kadang keluarga ni mereka berniat baik, akan tetapi cara menyampaikan harapan boleh menekan anak-anak murid kita ni. Contohnya, ayat seperti mesti dapat A, jangan malukan keluarga, atau kenapa kawan kamu boleh buat, kamu tak boleh, yang menyebabkan mereka ni merasakan kasih sayang keluarga ni hanya bergantung kepada keputusan peperiksaan sahaja. Apabila perkara ni berlaku, murid belajar bukan hanya kerana minat tetapi kerana mereka takut akan gagal. Okey, bagi saya, ibu bapa ni boleh memberi sokongan dengan bertanyakan proses, bukan hanya pada keputusan. Misalnya, apa yang belajar hari ni? Susah ke senang? Apa subjek yang rasa susah nak faham? Kita boleh ulang kaji sama-sama. Keluarga juga perlu memberi ruang budak-budak ni untuk berehat, dapatkan tidur yang mencukupi dan juga masa untuk aktiviti beriadah. Dengan ni, mereka berasa disokong dan lebih terbuka untuk berbincang apabila mereka menghadapi masalah. Baik, soalan seterusnya kepada panel kelima. Sebagai wakil pentadbir sekolah, apakah langkah atau modifikasi yang boleh dilaksanakan di peringkat sekolah bagi menangani isu stres dalam kalangan murid secara menyeluruh? Terima kasih moderator atas soalan yang diberikan. Jadi kami sebagai pihak pentadbir sekolah mencadangkan satu modifikasi bagi menyelesaikan masalah ini yang diberi nama sebagai model tekan reda. Okey, model tekan reda ini menggabungkan peranan antara guru kaunselor, pihak pentadbir sekolah dan juga ibu bapa. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan tekan reda? Kita pergi satu persatu. Tekan bermaksud tapis tanda awal, empati dalam berkomunikasi, kurangkan beban yang tidak perlu, atur strategi dan nadi sokongan. Manakala reda pula bermaksud rancang jadual, emosi dipantau, dialog antara guru murid dan juga yang terakhir adalah aktiviti-aktiviti relaksi. Jadi model ini menunjukkan kita bahawa semua tanda-tanda awal dan cara mengatasi masalah ini dapat diselesaikan secara berperingkat-peringkat. Saya akan memberikan satu contoh bagi pelaksanaan model tekan reda ini. Contohnya, sekolah boleh menyediakan kalender tugasan kepada guru supaya guru tidak membebankan pelajar dengan tugasan yang berat dalam minggu yang sama. Guru kelas juga memainkan peranan dalam menyemak emosi pelajar, sama ada pelajar dalam keadaan stabil ataupun tidak. Guru kelas boleh menggunakan kad emosi. Contohnya, kad yang berwarna hijau menunjukkan emosi pelajar dalam keadaan stabil, manakala kad yang berwarna kuning menunjukkan pelajar mula tertekan
dan kad yang berwarna merah menunjukkan pelajar memerlukan bantuan. Laporan yang dihantar oleh guru kelas kepada guru kaunselor membolehkan guru kaunselor menyemak murid-murid yang kerap memilih warna merah. Jika terdapat ramai murid yang memilih warna merah, pihak pentadbir sekolah boleh melakukan aktiviti-aktiviti relaksi seperti program mentor-mentee, program sekolah lestari bagi mengurangkan tekanan ataupun beban yang dihadapi oleh pelajar. Aplikasinya ialah model ini dapat mengurangkan tekanan yang dihadapi oleh pelajar. Dalam masa yang sama, model ini akan meningkatkan motivasi pelajar. Menurut teori transaksional stres, sesuatu stres itu dapat dikurangkan ataupun dapat diatasi apabila seseorang melihat bahawa tekanan itu adalah sesuatu yang boleh dihadapi. Model ini juga akan memberi satu suasana pembelajaran yang positif kepada pelajar, yang mana akan berlakunya interaksi antara guru dan murid di dalam sesi pembelajaran tersebut. Interaksi ataupun komunikasi yang berlaku ini akan mengurangkan tekanan yang dihadapi oleh pelajar. Dalam masa yang sama, guru juga dapat mengetahui bahawa pelajar ini sedang mengalami stres ataupun tidak. Dari sudut kendiri juga, model ini memberi dan membuka mata pelajar bahawa setiap masalah yang ada pasti ada penyelesaiannya. Sebagai rumusan, dapat kita simpulkan bahawa tekanan emosi dalam kalangan murid merupakan isu yang serius dan perlu ditangani secara holistik. Peranan semua pihak amat penting. Guru, kaunselor, ibu bapa dan pentadbir sekolah dalam memastikan kesejahteraan emosi murid sentiasa terpelihara. Dengan pendekatan yang betul, sokongan berterusan dan kesedaran bersama, kita mampu membantu murid mengurus stres dengan lebih baik. Sekian, terima kasih.